Okey, cerita dia ni pasal pak menakan aku dengan mak menakan aku yang baru saja kahwin. Jadi depa ni pilah bercuti dekat Genting Highland. Salah sebuah hotel dekat Genting Highland. Tapi aku tak tahu nama hotel tu apa. Hotel tu agak tinggi. So tak apalah. So masa depa check in tu, depa dua-dua orang kira dah cuci muka semua, dah brus gigi semualah. So nak mulakan tidur. Arwah pak menakan aku ni, dia ni ada six sense. Dia orang jenis kuat berzikir lah. Jadi dia ni duduk tidur, bini dia kat sebelah lah tidur dia. Lepas pada tu, sambil duduk tidur tu kan, dia duduk berzikir-berzikir. Tiba-tiba, dia rasa macam rimah duduk dalam bilik tu. Nak kata panas duduk Genting Highland kan, sejuk lah. Lepas pada tu, dia duduk macam mata dia tu duk relin dekat kawasan bilik air dekat bilik hotel tu. Biasalah bilik hotel bukannya besar pun. Bilik hotel kecil je. Kan yang jenis masuk pintu tu ada bilik air belah kanan. Lepas tu ada katil. Lepas tu ada balcony. Kan? Lepas tu tak apalah. Jadi kan, dia duk relin dekat kawasan bilik air tu. Tahu tak? Dia nampak macam ada satu benda duk macam jenguk. Lepas tu, tak ada. Lepas tu dia jenguk balik. Dia kata, dia nampak macam ada benda. Dia tak puas hati, dia bangun daripada katil dia. Dia buka lampu bilik air. Dia buka pintu bilik air. Dia tutup pintu bilik air, tapi dia buka lampu bilik air bagi cerah kawasan situ. So tak apalah. Bila kata cerah sikit, dia pun sambung tidur balik. So bila dia nak lena, di antara lena tak lena, pak menakan aku ni, dia termimpi. Dia termimpi pasal kisah seorang perempuan Chaya Nur Alip yang pernah bekerja dekat hotel tu. And then macam dia ada melakukan satu hubungan lah dengan seseorang dalam bilik tu. Dan dia ada seorang dalam bilik tu. Dan dia ada sejarah hidup dia dekat bilik tu yang dia ni fras, bercinta dengan orang tu. Dan dia lama-lama fras, dia banyak menghabiskan masa dia dalam bilik tu dengan teriak, dengan penuh kesedihan dan penuh dendam. Pak menakan aku mimpi ni. Pak menakan aku mimpi dalam mimpi tu. Macam ada satu benda mai kat dalam mimpi tu cerita dekat dia. Lepas pada tu tak apalah. Pak menakan aku nampak sah-sah. Perempuan tu dia fras, punya fras, sedih punya sedih. Sampailah dia bawa diri dia ke balcony tu. Lepas pada tu dia buat terjunan untuk mandi kolam Sukansi. Itu tak apalah. Bila dia terjun, so kira dia habislah, meninggal. Itu tak apalah, pak menakan aku pun terkejut jaga. Bila dia terkejut jaga, dia tengok dekat bini dia sebelah. Lepas pada tu tak apalah, dia tengok bini dia macam tak boleh tidur lah lepas dia mimpi tu. Lepas pada tu dia macam astaghfar apa semua. Lepas pada tu dia sambung tidur balik. Bila dia sambung tidur balik, tiba-tiba dia terkejut jaga. Dia nampak bini dia berdiri dekat ujung kaki dia, tegak macam tu, mata terjegil. Pak menakan aku tanyalah, awak tak tidur lagi? Nak pergi mana? Diam, duk jegil macam tu. Lepas pada tu pak menakan aku kata, nak pergi bilik air kau? Pergilah bilik air. Diam, terjegil macam tu mak menakan aku ni. Lepas pada tu kan pak menakan aku kata, awak pasal apa ni? Lepas pada tu mak menakan aku diam. Lepas pada tu pun pak menakan aku terus rasa macam benda tak apa nak elok tau. Tiba-tiba hampa mak menakan aku, dia jalan terus nak pergi ke balcony tu. Dia nak terjun macam mana hantu tu buat dalam mimpi pak menakan aku. Dia nak terjun balcony, tapi dia tak ada nak pergi kat balcony tu. Dia nak buka macam mana hantu tu buat dalam mimpi pak menakan aku.
Dia nak terjun balkoni. Tapi dia tak ada nak pergi kat balkoni tu. Dia nak buka pintu balkoni. Tengah-tengah malam. Tengah-tengah pagi. Pukul 3-4 macam tu. Pak menakan aku tarik dah dia. Bila tarik dia kuat. Mak menakan aku kena rasuk. Mak menakan aku tolak pak menakan aku tu. Pak menakan aku terpelanting. Pak menakan aku tahu dah. Kata dia memang kena kerasukan. Terus pak menakan aku tangkap dia punya leher macam tu. Kan? Pak menakan aku peluk dia. Pak menakan aku bacalah. Apa yang baca aku pun tak tahulah. Baca dia duduk melawan. Baca nak melawan. Dia nak pergi ke balkoni tu. Allahu Akbar. Pak menakan aku kata. Baca. Akhirnya Alhamdulillah. Mak menakan aku pengsan. Dia terus terjatuh. Dia pengsan. Pak menakan aku angkat dia. Letak atas katil. And then Pak menakan aku sapu ayak kat muka dia. Lepas tu dia terkejut jaga. Dia kata, apa jadi? Dia kata macam tu. Pak menakan aku kata, tak ada apa. Dia kata, ni ada benda kacau ni. Dia kata, benda tak elok kacau ni dalam bilik ni. Aku duk ingat, Pak menakan aku ingat, bila benda tu kacau dalam mimpi, dia hanya nak cerita. Tak apalah nak cerita. Ni bukan setakat cerita. Dia khianat. Hantu ni. Dia khianat. Dia pergi rasuk mak menakan aku. Dia nak suruh pula jadi macam dengan dia. Pergi terjun balkoni tu. Pak menakan aku kata tak boleh jadi ni. Dia kata, jomlah dia kata. Check out lah juga. Pak menakan aku pakai baju dengan mak menakan aku. Ambil beg mereka apa semua. Siap-siap. Check out. Malam tu juga check out daripada hotel tu. Mereka pi terus turun genting. Mereka tak duduk dah genting. Mereka tak pi dah mana-mana hotel pun. Itulah kisah dia. Takut tak? Ini cerita-cerita yang kebiasaan je lah. Dah hampa paksa aku cerita. Aku cerita lah. Benda-benda yang pernah berlaku dalam hidupku. Banyak kan cerita aku? Cumanya cerita aku sikit pengalaman yang telah pernah aku dengar.